Dia pun bawa benda yang sama. Syahidan Kasim Menteri Wilayah. Tak ini dibuat nak jaga orang Melayu. Woi, buang zaman moden. Engkau ni antara program pembaharuan bandar URP dengan Akta Ura pun kau tak boleh nak beza ke? Ha? Program URP tu hanya terpakai di kawasan tertentu dalam Kuala Lumpur sahaja. Sedangkan Akta Ura ni terpakai satu Malaysia. Kau cakap tak payah risau lah, Rizal Melayu boleh dipindah kepada Melayu sahaja. Kau cakap dengan aku sekarang, kat Pulau Pinang ada lagi ke Rizal Melayu? Mana pergi Rizal Melayu dalam kawasan DAP tu? Aku tanya kau. Ha? Kau cakap apa? Mustahil nak capai persetujuan 100%. Habis tu residensi Kelinci dengan Razak Mansion, kenapa dia orang boleh buat? Orang suruh turunkan harga barang, engkau turunkan persetujuan sampai jadi 51%. Ha? Habis tu yang minoriti tak setuju tu jadi apa? Halau juga. Logik akal lah. Bangunan 30 tahun nak roboh, nak buat baru. Orang loan 35 tahun pun tak habis lagi nak bayar, korang lagi nak roboh ke? Dengan alasan apa pembangunan, kemajuan. Lepas tu pula naik bangunan apa pula mahal-mahal. Habis orang yang tak mampu ni, yang golongan pertengahan ke golongan bawah ni tak mampu beli jadi apa? Tak mampu bayar apa tu? Maintenance jadi apa? Kena keluar lah, betul tak? Baru ni, aku pesan kat kawan kau 3 orang tu. Aku ni tunggu dah 2 hari, 3 hari dah ni. Saut cabaran aku naik ring. Engkau ni tak payahlah, aku tak payah nak ajak engkau lah. Sebab engkau ni memang sesuai jadi ringgel je kat tepi je. Tukang sorak je. Kau ingat tu? Kau suruh member kau tu stitch balik video aku ni. Baru DAP lah korang ni. Satu aku nak pesan Wan Dahi. Kau kena ingat, hina besi kerana karat, hina manusia kerana pengkhianat. Sekarat-karat besi boleh dirawat. Musibatnya pengkhianat, bangsa sendiri melarat. Tahu? Kau ingat tu?